Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syed Hadif Asaraf bin Syed Nasir, iaitu wartawan TV PSS DAS. Hari ini, SMK Dato' Haji Ahmad Said akan mengadakan kejohanan merentas desa kali ke-33 yang melibatkan semua murid. Station 10 di depan, 10 di belakang. 5, 6. Begitu semangat sungguh murid DAS pada hari ini. Ayo kita kekalkan semangat ini agar badan kita cerdas dan terus sihat. Sebentar lagi, murid-murid SMK Dato' Haji Ahmad Said akan dilepaskan oleh pengetua. Sekarang saya bersama Cikgu Zulkarnain Hassan bin Siddiq, penolong kanan pentadbiran SMK Dato' Haji Ahmad Said. Apakah harapan cikgu untuk program pada hari ini? Harapan saya bagi program latihan merentas desa pada pagi ini, program berjalan lancar, semua pelajar selamat pergi ke trek larian dan selamat kembali ke sekolah. Ini merupakan trek larian merentas desa SMK Dato' Haji Ahmad Said, di mana murid lelaki perlu berlari sejauh 7 km, manakala murid perempuan perlu berlari sejauh 5 km sahaja. Sekarang, saya bersama Cikgu Aminuddin, PK Koko Sekolah Dato' Haji Ahmad Said. Pada pendapat cikgu, mengapa kejohanan merentas desa perlu diadakan setiap tahun? Okey, kejohanan merentas desa ni dia bukan sekadar larian biasa, tapi kejohanan merentas desa ni dia lebih kepada dia nak memberi impak tentang pembangunan bakat murid. Okey. Selain itu kita nak cari bakat lah. Okey, untuk kejohanan di peringkat MSATP ataupun peringkat negeri. Okey. Itu saja. Terima kasih cikgu. Sekarang, saya bersama Puan Rosaidah, PKM SMK Dato' Haji Ahmad Said. Cikgu, pada pendapat cikgu, adakah program ini berjalan dengan lancar? Okey, kalau tengok pada sekarang ni keadaan dia nampak semuanya terkawal. Alhamdulillah dengan cuaca yang baik. Semua nampak seronok lah berlari dan kembali balik ke sekolah. Alhamdulillah. Terima kasih cikgu. 이제 알아채줄래 나의 마음속에 너를 향한 마음. Itu Jadi, ialah. rasa-rasa cikgu, rumah apa yang akan mendapatkan markah tertinggi pada tahun ini? Okey, pada pandangan cikgu lah, untuk menjangkakan mana-mana rumah yang menang ni agak sukar lah. Sebab kalau tengok dari segi kesungguhan, anak-anak pelajar setiap rumah sukan.
Tak kira lah bendahara ke, Syah Bandar ke, Laksmana ke. Masing-masing ada kelebihannya yang tersendiri. Cuma apa yang cikgu nampak dari segi semangat anak-anak DAS ni cukup tinggi. Maksudnya dari segi semangat kesukanan mereka tu amat tinggi. Cuba berusaha untuk memenangkan rumah sukan masing-masing lah. Jadi yang penting sekarang ni apa yang cikgu tengok adalah dari segi kita kata kemahiran ataupun dari segi latihan yang perlu guru-guru sediakan untuk memastikan bahawa anak-anak pelajar ni diberi latihan yang secukupnya, kemahiran-kemahiran yang secukupnya untuk memastikan anak-anak pelajar ni dapat menggunakan kemahiran-kemahiran itu disokong dengan kesungguhan, bakat dan minat yang ada. InsyaAllah mana-mana pasukan yang lebih dari segi itu dia akan menang. Okey, kita nombor 4 jatuh kepada rumah Begitulah kemeriahan sepanjang majlis ini berlangsung. Terima kasih kepada semua yang telah betul-betul lumus untuk menjayakan program pada hari ini. Saya, Syed Hadif Asagaf bin Syed Nasir. Saya, Muhammad Rahim Rizwan bin Muhammad Farid. Mengakhiri video kita pada kali ini. TVPSS DAS Terbaik.